Bunga kantam putih ni dikategorikan sebagai bunga yang rare dan payah kita jumpa lah dijual di dalam pasaran yang terbuka lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini kita akan bercerita sedikit tentang bunga kantam putih. Apa ada ni bunga dia? Khasiat yang umum dimiliki oleh bunga kantan antaranya ialah antioksidan tinggi, antibakteria, antikulat, bantu penghadaman, kurangkan keradangan, aromaterapi semula jadi dan berpotensi sebagai herba eksklusif yang sangat bernilai. Bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan benih kantam putih ni, contoh dia macam ni Rizom dah ni. Boleh hubungi Puan saya Datul. InsyaAllah kita akan bagi nombor Puan saya Datul lah. Harga sememangnya kita jual selama ni dengan harga yang tetap lah, RM40 untuk satu Rizom termasuk harga postage. Jadi siapa berminat boleh hubungi Puan saya Datul. Terus info kita akan bagi nombor Puan saya Datul. Okeylah, sekadar itu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.